Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya buat nasi goreng nostalgia emak-emak. Mula-mula sekali panaskan sedikit minyak masak dan gorengkan 2 biji telur, jadikan telur hancur. Ketepikan. Ini bahan tumbuk cili merah, bawang putih dan ikan bilis. Kalau suka lebih pedas, boleh lebihkan cili. Seterusnya panaskan minyak masak, tumiskan bahan tumbuk sehingga harum dan sedikit garing. Ini pula nasi sejuk yang akan saya gunakan, anggaran portion untuk 2 orang makan. Masukkan garam sedikit dan optional nak masukkan cube patis ayam ataupun serbuk perasa pun boleh. Kacau hingga sebati, masukkan telur hancur. Bila keluar asap dari celah-celah nasi, menandakan nasi kita telah pun masak sempurna. Sedia untuk dihidang. Siap!